Kita bertemu lagi. Ketua Pemuda PAS Perlis, Haziq Ashraf, menegaskan tindakan tegas PAS terhadap 3 adun yang menandatangani akuan bersumpah terhadap Menteri Besar Perlis adalah langkah disiplin yang wajar dan selaras dengan prinsip parti. Dalam kenyataannya, Haziq juga mendedahkan bahawa beliau juga diundang untuk menandatangani SD oleh seorang individu bertindak sebagai broker. Namun, beliau tidak menamakan broker tersebut dan Haziq membuat keputusan untuk tidak hadir atau terlibat kerana beliau terlebih dahulu merujuk kepada pimpinan PAS Pusat dan PAS Negeri sebelum mengambil sebarang tindakan. Sementara itu, keputusan Mahkamah Tinggi dalam perbicaraan utama skandal 1MDB menandakan satu lagi detik penting dalam sejarah kehakiman dan politik negara apabila bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak didapati bersalah atas semua pertuduhan yang dihadapinya. Hakim memutuskan bahawa surat-surat yang dikemukakan sebagai bukti derma tidak pernah dikemukakan dalam bentuk asal, tidak disahkan oleh mana-mana pihak berkuasa Arab Saudi dan tidak disokong oleh dokumen rasmi atau saksi yang berwibawa. Ketiadaan rekod dalam akaun rasmi parti atau kerajaan menguatkan dapatan bahawa dana tersebut bukanlah derma tulen, sebaliknya berpunca daripada dana 1MDB yang diselewengkan. Hakim menegaskan bahawa walaupun sesuatu dana dilabel sebagai derma, ia tidak boleh menghalalkan wang yang berasal daripada aktiviti haram. Justeru, naratif derma Arab Saudi gagal sama sekali menimbulkan keraguan munasabah dan dianggap sebagai pembelaan yang tidak boleh dipercayai. Implikasi dari penghakiman ini menuntut satu persoalan besar kepada wacana awam dan politik negara, iaitu apakah asas sebenar pengesahan yang pernah dibuat sebelum ini? Dan adakah institusi serta tokoh terlibat perlu menjelaskan semula peranan dan kenyataan mereka kepada rakyat? Sekian dahulu. Guys, jangan lupa terus menyokong kami. Sila like, share dan subscribe Politico.my.